Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'iidan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadikan hari yang pertama di dalam bulan Syawal ini sebagai hari yang terbaik dan tidak mencemarkannya dengan sesuatu yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Bermula daripada waktu maghrib semalam, umat Islam telah meraihkan kedatangan bulan Syawal yang mulia dengan laungan takbir, tahmid dan tasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian dan rasa syukur ini adalah semata-mata untuk membesarkan dan mengagungkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan segala nikmat kepada kita, khususnya nikmat untuk beribadah di sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Aidil Fitri hakikatnya bukanlah hari untuk kita memperingati peristiwa bersejarah. Akan tetapi ia adalah merupakan hari untuk kita semua meraihkan kemenangan. Ia adalah merupakan kemenangan yang hakiki bagi orang yang beriman, kerana mereka telah berusaha sepenuh jiwa untuk menahan dan melawan kehendak nafsu di sepanjang berada di dalam bulan Ramadan. Maka oleh yang demikian, marilah kita hiasi sambutan Hari Raya Aidilfitri ini dengan amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Raya bukanlah hanya semata-mata disambut dengan pakaian yang baru dan persiapan yang bersifat kebendaan. Tetapi makna Hari Raya yang sebenar ialah menyambutnya dengan keinsafan, amal ibadah dan rasa penuh kesyukuran. Al-Quran mengingatkan kita tentang perintah untuk menzahirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ini
menerusi firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya sebulan Ramadan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Semoga kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita jadikan pagi Syawal yang mulia ini sebagai waktu yang terbaik untuk bermuhasabah diri dan menilai semula amalan-amalan yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Kita perlu bertanya, adakah kita sudah berhasil menjadi hamba Allah yang bertakwa? Atau Ramadan ini menjadikan kita orang yang hanya beribadah mengikut musim dan bukan orang yang istiqamah dalam melakukan ibadah? Istiqamah di dalam urusan ibadah adalah puncak kepada ketakwaan yang sebenar yang ada dalam diri seseorang. Sesungguhnya mereka yang mampu untuk memelihara ibadahnya dengan istiqamah, maka ia adalah tanda ketakwaan yang terhasil daripada amalan yang ikhlas kerana Allah SWT. Allah SWT akan membuka pintu rahmat terhadap mereka yang istiqamah di dalam amalannya, dan mereka juga akan diberikan kebaikan yang banyak di sisi Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Fussilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di jalan yang benar dalam beragama, para malaikat akan turun kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang berlakunya perkara yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu bersedih. Terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian, marilah kita zahirkan kemeriahan menyambut Syawal pada tahun ini dengan perkara yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Antaranya seperti amalan kunjung-mengunjung, menghubungkan tali silaturahim, bersedekah, menziarahi orang sakit, dan lain-lain amalan yang digalakkan dalam Islam. Hubungkanlah kembali ikatan persaudaraan yang telah lama renggang ataupun putus di kalangan ahli keluarga dengan kembali pulang menziarahi kampung halaman, bertanya khabar di antara adik-beradik, dan saling memaafkan di antara satu dengan yang lain. Ingatlah, amalan kunjung-mengunjung ini merupakan amalan yang sangat baik. Namun jangan biarkan ia tercemar dengan perkara-perkara yang mungkar. Peliharalah amalan kunjung-mengunjung ini dengan membatasi pergaulan, memelihara aurat, serta menjaga adab dan tingkah laku sebagai seorang tetamu. Begitu juga dalam menyambut kemeriahan bulan Syawal ini. Janganlah kita melupakan amalan berpuasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal yang mempunyai banyak kelebihannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian disusuli dengan berpuasa 6 hari daripada bulan Syawal, maka nescaya dia mendapat pahala berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah Aidilfitri pada kali ini, marilah kita sama-sama menilai semula keberhasilan terhadap amal soleh yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Aidilfitri ini bukanlah penamat kepada usaha kita dalam melaksanakan amal ibadah, tetapi ia adalah detik permulaan kepada kebaikan-kebaikan
yang telah kita latih daripada madrasah Ramadan. Kesemua ini adalah merupakan bekalan yang penting untuk dibawa pulang menuju ke alam akhirat nanti. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hashr ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan melakukan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Dan hendaklah setiap orang yang memerhatikan apa-apa yang telah disediakannya daripada amalan mereka untuk hari esok akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui secara mendalam apa-apa yang kamu lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada hari yang penuh berkat ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat iman dan Islam yang dikurniakan kepada kita. Dalam suasana kita menyambut Aidilfitri ini, janganlah lupa kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat,
sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asyairah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apa kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris Ali Syariatik, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Ibrahim, Wasri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofia, kepada Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tunku Iskandar, Raja Muda Johor, juga Paduka Putera-Putera dan Paduka Puteri, kerabat-kerabat diraja, serta rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, wa khzulil kafarah, wa mubtadi'is sayyi'ah wal musyrikin, wa kulla man huwa aduwwul din. Allahumma farij humumal muslimin, wa qdi daina 'anil madinin, wa ahsin khalasal masjunin, waj'al hadzal balada amina mutma'inna raqiya wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aktubis salamata wal afiyata lana wa liyumidikal hujjaj wal ghuzah wal musafirin fi barika wa bahrika wa jawika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma adkhilna wa zurriyyatina wa usulana wa furu'ana al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa waffaqana Allah wa iyyakum bi fi'lin hamid wa 'ada 'alaina min barakatil 'ayadis sa'id wa adkhilna wa iyyakumul jannah ma'al faizin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.